Kalau aku cakap semua benda ni boleh print, korang percaya tak? Ni bukan printer biasa-biasa yang ada kat rumah tu, yang print kertas, photostat apa semua tu. Ini adalah printer yang boleh cipta dunia baru. Untuk hari ni kita nak tunjuk 3D printing dalam perspektif orang Malaysia. Memang real, lokal, mungkin sedikit gila. 3D printing ni sebenarnya bukan benda yang barulah dekat Malaysia. Tapi ramai yang rasa benda ni mahal, susah nak dapat, atau hanya untuk orang yang techie. Padahal sekarang pelajar sekolah pun boleh print barang dia sendiri. Korang bayangkan daripada idea bertukar kepada design dan akhirnya tukar menjadi barang yang nyata yang korang boleh pegang. Semua menggunakan plastik, resin dan juga imajinasi. Kat sinilah berlaku segala bentuk magic hasil kerja dan karya kita. Kat sinilah printer berpeluh siang malam. Ada printer FDM, ada printer resin. Bila dengar bunyi dia zup 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 zup, tu maknanya printer tengah bekerja keras. Dan ya, semua barang yang korang tengok ni hasil tangan orang Malaysia 100%. Orang kata kalau tak kenal maka tak cinta, betul? Jadi mari ikut kita kenalkan satu-satu tim ataupun kaki dan tangan yang menggerakkan A3D ni lah. Jadi jom. Ini Encik Azib, kita punya founders lah. So kita tanya dia apa yang dia buat dekat sini sebenarnya kan. Kita tahu dia founders je, tapi apa yang dia cari sebenarnya? Saya cari duit. Diorang ni suka habiskan duit je. Tengok minta macam-macam, kamera mahal, speaker mahal, mikrofon mahal, PC mahal. Semua nak mahal. Kualiti tak mahal pun. Seterusnya kita dah ada otak kan. Mesti kita nak ada orang yang memastikan perjalanan program kita ataupun harian kami ni berjalan lancar. Jadi di sinilah hadirnya Najwa. So Najwa ceritalah sedikit apa yang Najwa buat kat sini sebenarnya. Apa yang saya buat? Saya buat stocking, surat-surat, itulah invoice semua tu kan. Kalau tak saya kan, apa yang jadi? Saya tahu dah saya. Okey, seterusnya pula kita pergi kepada rakan sekerja Najwa lah. Sekejap. Okey. Alamak. Boleh dah ya? Okay. Saya tahu buat kerja. Kerja apa ni? Tengah ni lukis-lukis orang biasa je. Tengah lukis orang. Jadi dah siap belum? Sikit. Siap dah pun sebenarnya. Saja je. Nak main tu. Saya tarik balik kat. Yang ni dia pelik sikit. Saya tak tahu dia saya tak tahu status dia. Jom kita tanyalah. Cik Cik Haris Cik Haris. So, apa? Bukan dia Cik Haris. Tu Haris lain. Tak apa, tu lain. Nanti. Satu saya orang Tumpangan di sini. Saya bahagian teknologis. Nampaknya dia tengah buat apa ni. Cuba pusing sikit. One. Macam kenal tu. Kat. Nanti tak masalah. Yang ni ada kat sebelah saya ni. Kenapa dia duduk? Sebab kalau dia berdiri saya hilang. Jadi okey, ini Haziq ya, Haziq. Ya. Jadi apa yang awak buat sebenarnya? Bangunan. Apa yang awak buat? Bangunan. Okay. Walaupun beliau memiliki susuk tubuh yang besar, beliau adalah seorang yang penyayang. Okey. Jadi selepas 3D print, macam biasalah, proses 3D print ni mesti hasilnya akan ada garis-garis. Itu memang lumrahnya lah. Jadi step yang seterusnya itu kerja saya lah kat sini, yang mana saya akan ubah ataupun buanglah, eliminate line tu menjadi satu produk yang tak nampak macam 3D print. So ni contohnya lah, nampak ni finishing line yang tak nampak garis-garis je lah. Jadi dah tengok kan? Dah tengok dah macam-macam rupa, macam-macam bentuk, macam-macam perangai yang ada kat AA3D ni kan. Walaupun mereka termasuk saya macam ni lah, kita semua nak buktikan yang Malaysia pun boleh mencipta benda yang luar biasa lah sebenarnya. Bukan sahaja macam kita tengok konten-konten di luar negara lah. Kita sebenarnya setaraf dengan
apa yang ada di luar sana. Tengok ni, dari kosong menjadi satu produk yang boleh kita guna, dan setiap kali hasil yang keluar elok. So kalau korang fikir 3D printing ni complicated, sebenarnya semua bermula daripada idea yang kecil. Jadi kalau suka video ni, boleh subscribe page kita orang, sebab minggu depan kita akan buat benda viral daripada social media dengan printer ni. Tengok boleh jadi ke atau tak. Sekian.